Okey, dalam video kali ni kita nak bercakap pasal sebuah filem Mu'allaf. Okey, lakonan Acha Septriasa. Okey, baik. Movie ni merupakan sebuah movie yang bagi aku tu simple lah. Kalau dekat Malaysia, filem ni aku rasa akan dijadikan drama TV lah. Mungkin drama TV ketika raya ataupun drama TV ketika waktu Maulidur Rasul ke apa kan. Okey, kita akan bercakap pasal Air Mata Mu'allaf, sebuah filem lakonan Acha Septriasa. Okey, I mean that aku tengok macam Acha Septriasa berani juga ambil naskah macam ni sebab yelah dia kan selalunya filem-filem yang lebih kepada, sekarang dia banyak main horror kan, lepas tu dia main cerita Islamik pula. Kita apa kita tengok. So kita akan bercakap pasal Air Mata Mu'allaf ni, tapi sebelum tu kita intro. Baik, Air Mata Mu'allaf. Okey, filem ni bermula dengan bagus lah. Okey, digambarkan seorang perempuan yang mana merupakan seorang Kristian, yang mana terjumpa hidayah, okey, dekat dalam agama Islam. So selepas dia kena break up dengan dia punya boyfriend dekat Sydney tu, dia berjumpa dengan masjid dan dia akhirnya memeluk Islam. Okay, so the story supposed to talk about how watak dia sebagai mu'allaf menghadapi cabaran sebagai mu'allaf dalam dunia di mana mak ayah dia merupakan seorang Kristian yang kuat lah, menganut kuat. Okay. Tetapi filem ni dia pergi ke arah yang lain, yang mana tidak menggambarkan the whole story lah. Dia still stick kepada tema itu, tapi cerita tentang mu'allaf ni tak sangat. Bila dia balik ke Indonesia, dia berjumpa dengan kawan dia memang Islam. Kemudian jumpa dengan suami kepada kawan dia yang abuse. Okay, dan dekat situ dia story start, dia dah spin, dia dah corner. I mean, aku nak tengok movie ni sebab aku nak tengok macam mana Acha Septriasa ni menghadapi tentangan dari sudut dia sebagai mu'allaf. Kita bukannya nak hina ke apa ke. Ini adalah cerita pasal cabaran seorang mu'allaf. Supposed to be something yang menarik sebab kita nak tengok watak Acha ni jadi satu watak yang orang kata menarik lah untuk kita tengok. Sebab kita pun sendiri tak dapat nak tengok. Aku sebagai Muslim pun, kalau aku letak di posisi seorang mu'allaf lah katakan, aku sendiri tak dapat bayangkan macam mana seorang mu'allaf ni menghadapi tentangan, menghadapi pelbagai cabaran. Tapi point tu ada, cuma dikurangkan, dia dah reduce, dia tambah dengan plot-plot yang bagi aku tu typical watak tentang seorang Muslim yang tak begitu Muslim, yang mana mendera isteri dia tentang penderaan itu, which is bagi aku kalau tak letak dalam mu'allaf pun still okay. Lepas tu yang paling aku tak boleh belah adalah watak pengebom berani mati itulah, yang mana bagi aku watak ni adalah watak yang sangat-sangat typical dan nonsense. Kita okey lah, watak ni okey sebenarnya kalau dalam keadaan dunia sekarang ni banyak berlaku perkara-perkara itu dekat dunia kita ni. Contohnya macam dekat Indonesia, kita selalu dengar kes letupan sana, letupan sini, letupan sana. Okay, this plot pasal orang yang selalu datang dengan baju berbom ni still acceptable. Tapi bila watak pengebom ni digunakan untuk menjadi plot twist ataupun plot twist lah kita panggil, plot twist kepada ujian kepada si watak mu'allaf kita ni, is kind of weird. Sebab ujian tu bukan sepatutnya datang daripada orang luar. Tentangan kepada seorang mu'allaf ni, cabaran dia yang terbesar sekali bagi aku lah, kita tengok kan, sepatutnya datang daripada family tu. So the story is supposed to talk about the family. Aku okay kalau kata kita tengok watak si maybe dalam family Kristian dia tu cuba untuk kembalikan dia kepada Kristian ke apa ke. Itu adalah benda yang kita nak tengok. Tapi aku faham juga filem ni terjadi sebegitu. Satu, mungkin sebab untuk menjaga sensitivity lah.
So kalau nak jaga sensitivity, baik tak payah buat, simple. Dan tukar je lah air mata mu'alaf. Sebab watak mu'alaf dalam filem ni, si Acha Septriasa itu sendiri adalah watak yang bagi aku basic lah. Dia tak ada tentangan yang kuat, dan dia ditutupi oleh banyak plot-plot yang bagi aku tu typical dan biasa untuk sebuah filem Islamik. Tapi still boleh enjoy. Cuma kita tak dapat nak tengok the whole air mata mu'alaf tu. Itu je lah. Babak di mana yang dia cuba masuk ke dalam keluarga Kristian ni demi menjaga mak dia tu, itu still bagus lah, tapi tak impactful sangat. Sebab kita tak ada tentangan yang kuat tu. Kalau tentangan tu lagi kuat, lagi best bahagian tu sebenarnya, bagi akulah, pendapat aku. Okay, tapi aku tengok movie ni bagus lah. Ada pengajaran apa semua ada. Cuma bahagian yang dia pergi bom gereja tu macam entah apa-apa lah. Boleh lah aku bagi 3 bintang macam tu kan. Okay, itu je lah 3 bintang. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.